Kau siapa? Jamal, berhentilah daripada berjudi. Biar kalau pakai muka tu. Kau siapa nak nasihat aku Kenal pun tak. Alim pula kau kat sini. Oh, Jamal. Kenapa kau lambat ni? Kita orang dah start ni. Sorry tadi aku beli nombor Ya. Tak payah. Faham kau ni? Besok bayar. Besok aku bayar. Esok bayar. Besok bayar. Esok kita hari ni tau. Besok bayar. Apa? Kau nak pelan ni? Pelan lah. Baru balik. Tak ada kerja lain lah tu. Asyik pergi berjudi je. Apa nak jadi dengan abang ni Kerja dah malas. Bawa-bawa dah bertobat. Asyik buat kerja haram tu je. Kau ni aku balik ilmu bebel. Mana duit? Aku nak duit. Tu datang masuk. Bagi aku. Jangan bang. Tinggal ni je. Yang lain semua abang dah jual. Bagi aku ni. Bagi aku. Jangan. Bagi aku. Jangan. Bagi aku. Jangan bang. Kau tak guna kau. Singkap kembali detik akhir bersama, linangan air mataku menitis dalam pelukan dakapan yang terakhir, mengalir darah membasahi bumi. Yang tak kembali untuk selamanya, segala indah namamu di hatiku. Sayu dan pilu bermain di jiwaku, hilangmu kini tiada pengganti. Hanya namamu tersemat di kalbuku, menjadi satu kenangan abadi. Jamal, jangan risau, kau pasti selamat. Allah SWT sentiasa membantu hamba ni dalam kesusahan.
Siapa kau? Kenapa kau sering muncul dalam hidup aku? Kau kenal tak Ismail? Ismail? Ya. Ismail, insan yang selama ini telah merubah hidup kau dalam 15 tahun kebelakangan ni. Ingat tak kau lagi pada satu ketika kita masih kecil, disebabkan satu insiden, kau telah berubah fikiran kau ke jalan yang penuh kehinaan. Seorang yang hilang pedoman, hilang hala tuju dan tiada harapan untuk hidup. Aku rasa bersalah, Jamal. Sebabkan tu aku telah berjanji pada Tuhan untuk membawa kau ke jalan yang suci semula, supaya dapat memberi sinar dan harapan pada hidup kau. Dan dengan ini, kau dapat menjadi insan yang lebih sempurna. Sampai itu juga aku nak minta ampun dan maaf atas perbuatan-perbuatan aku di masa silam yang telah menjerumus kau ke lembah penuh kehinaan hari ini. Mail, aku maafkan kau, Mail. Aku maafkan kau, Mail. Sayu dan pilu bermain di jiwaku. Hilangmu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 208.